Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Nabi SAW, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Maksudnya, aku tidak pernah menyesali akan sesuatu seperti mana aku menyesali akan sesuatu hari yang terbenam mataharinya, umurku berkurang padanya, akan tetapi tidak bertambah amalanku padanya. Pengajaran daripada dalam seorang sahabat Nabi ini adalah berkenaan ke mana usia muda kita ni pergi. Adakah lebih ke arah kebaikan ataupun lebihnya ke arah keburukan? Dan bagaimana pula muamalah kita dengan masyarakat, bagaimana pula hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita. Jadi itu adalah satu renungan untuk kita bersama. Dengan ini, pihak Bergesam mengadakan sebuah program Hari Keluarga Bergesam dengan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik. Jadi, Ana menyeru semua ahli Bergesam untuk sama-sama kita sertai dan memeriahkan program kali ini, dan menggunakan masa yang ada sepanjang program kali ini sama-sama kita mengikatkan tali ukhuwah sesama kita, memperbaiki hubungan yang mungkin selama ini sudah lama berenggang. Jadi, ayo sama-sama kita ke program Sketch 26 Our Family Countless Memory. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Maksudnya, demi sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat iktibar bagi orang-orang yang berakal fikiran. Buya Hamka dalam tafsirnya, Tafsir Al-Azhar, kerap mengaitkan kisah-kisah Al-Quran dengan pengajaran sejarah. Beliau menekankan bahawa sejarah dalam Al-Quran bukan sekadar dongeng lama, melainkan pedoman bagi hidup orang-orang yang berakal. Apabila kita melangkah di bumi Allah, sebenarnya sedang berjalan di atas lembaran sejarah. Bagi seorang pelajar, permusafiran kita tidak sepatutnya berhenti pada pandangan mata semata-mata. Sebaliknya perlu sampai kepada penghayatan sejarah sesuatu tempat itu tersendiri. Dengan itu, Bergesam sesi ini menganjurkan program Jaulah yang dinamakan Sketch 26 dengan tema One Family Countless Memories. Dua objektif utama yang ingin dicapai melalui program ini, pertama pengukuhan ukhuwah Islamiah, yang kedua penambahan saqafah dalam kalangan para peserta. Akhir sekali, saya mengajak kepada semua ahli Bergesam untuk bersama-sama menyertai bagi menjayakan Sketch 26 One Family Countless Memories.